New tourism spot dekat Bukit Tinggi yang mesti korang kunjungi. Tempat apa ni namanya? Jom ikut saya. This year, taman ni sedang ramai diperbincangkan sebab dapat wajah baru dan sudah dirapikan kembali oleh kerajaan setempat supaya jadi spot yang safe and comfortable untuk pelancong. Di sini korang boleh jalan-jalan santai, lepak-lepak dengan kawan, senam ringan, maraton, jogging atau sekadar chill tengok view. Ada juga spot-spot yang menarik untuk ambil gambar, playground untuk kanak-kanak dan banyak ruang terbuka untuk piknik atau contentious. Tapi satu je kena ingat, dekat sini ada monyet tau. Kalau dia datang tengok kita macam nak cakap, buat apa ni? Tapi sebetulnya dorang baik tau. Dia hanya nak minta makan saja. Kalau korang nak bagi makan, boleh sangat. So, korang mesti save video ni. Jadi, bila dah ada plan nak trip datang sini, grab je package Padang Bukit Tinggi with BMW 2002 Tour. Saya tunggu tau korang dekat sini. Bye-bye!